Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sentiasa merasai bahawa kita lebih baik di orang lain. Barang siapa yang merasai bahawa dia lebih baik di orang lain, itu tandanya ia bersifat takabur. Barang siapa yang ada pada dirinya sifat takabur, walau sebesar zarah sekalipun, ia tak akan dapat merasai bau syurga. Janganlah mengharap untuk masuk syurga, bau pun tak akan dapat. Barang siapa yang merasai bahawa dia lebih baik dari Firaun, manusia yang paling jahat di atas muka bumi, maka itu dah diketakabur. Ada siapa di antara kita yang merasai bahawa kita lebih jahat dari Firaun? Kita akan sentiasa merasai bahawa kita lebih baik dari Firaun. Rasa tak ada siapa pun di kita yang merasa bahawa kita lebih jahat dari Firaun. Oleh kerana itu, berhati-hatilah dari sifat takabur, tanpa kita sedar bahawa sifat takabur sedang berakar umbi dalam diri kita yang cukup sulit untuk dihapuskan. Salah satu tanda bahawa kita bersifat takabur bila kita suka untuk menerima nasihat dari orang lain. Kita juga suka untuk mencari salah orang lain dan menyembunyikan salah diri sendiri. Kita juga suka menghina dan mencaci orang lain kerana kita merasa bahawa kita lebih baik dari orang lain. Oleh kerana itu, pada hari ini, marilah sama-sama kita buat muhasabah diri. Sama ada sifat takabur ada atau tidak dalam hati-hati kita. Jika sifat takabur ada tersembunyi dalam hati-hati kita, walau sebesar zarah sekalipun, berusahalah untuk buang dari hati-hati kita. Semoga peringatan ini akan dapat memberi kebaikan pada kita semua. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.